Baik tu orang Jawa ni, saya cerita Jawa sikit ya. Orang Jawa dulu kalau dia nak kahwin, orang nak kahwin dengan anak dia, dia akan pilih orang yang terbaik supaya serasi, bagus, tidak bercerai-berai. Baik tu pasal apa orang Jawa nak kahwin, kau nak kahwin dengan orang, kau kena ada 3 ras. Kau tak ada 3 ras, kau jangan kahwin dengan orang. Ras yang pertama waras. Engkau kalau tak waras, kau jangan kahwin, nyusah kau orang. Kau sembelih bini lah, kau tikam tengah malam, kau sorok dalam rumah mayat. Letih, enggak waras. Jadi tuan-tuan nak cari bakal menantu, minta dia buat pemeriksaan kesihatan mental dulu ya. Pergi buat ujian dekat JPA, ada hospital pun ada. Dia ada ujian-ujian nak tahu kesihatan mental dia. Bukan kita hina orang sakit mental, tidak. Tapi kalau dia sembelihnya anak kita susah perempuan tuan-tuan, masuk surat khabar kan. Yang penting waras. Asyik terajang anak kita je letih. Sekejap dera, kejap pukul. Jadi nombor 1, ras pertama waras. Ras yang kedua beras. Kau mampu tak beli beras? Kalau beras kau tak mampu beli, mana ceritanya? Bukan minta gelang, minta cincin, beras. Takkanlah beras pun anak perempuan kita nak datang ke rumah minta kita, ayah minta beras sikit. Rumah tak ada beras, teruk no menantu aku ni. Dah tak boleh koman sepana. Jadi waras, yang kedua beras. Yang ketiga ni saya tak sebut sangatlah sebab ramai kanak-kanak di sini. Tapi kalau tak ada yang ketiga ni, tak bercucu kita nanti. Ya aau, susah. Rupanya anak perempuan kita jadi trophy wife dia panggil. Buat syarat gambar medsos je. Tuan-tuan bertahu ras ketiga kan. Saya tak boleh sebut sebab ada siaran langsung. Saya tak buat siaran langsung, saya rakam je. Ni siaran langsung. Ni mana telefon ni semua ni, bahaya ni. Kan kena ban dengan TikTok kan. Ada ingat orang muda-muda, ras 3 kena ada. Yang ketiga saya tak ceritalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi babuna, tabaraka hitanuna, yasin saqfuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin qaf himayatuna, fasayakfikahumullah wa huwa bihaulillah la yuqdar alaina fallahu khairu hafiza wa huwa arhamur rahimin. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, amma ba'du. Terima kasih yang berusaha tuan pengacara majlis. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fikri bin Muhammad Bustami selaku pengurusi Surau Jalan Haji Musran, Kampung Atau Panjang, Kelang. Para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Surau Jalan Haji Musran. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat hadratul mukarramin, maaf kalau tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar yang tak sempat diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu kot saya kemudiankan. Kau ada datuk datin dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang pulu dengan ulunya. Saya doakan semuanya sejahtera dalam limpahan rahmah dan juga barakah. Kabare semua. Wes mangan opo urung. Nyu pangampunten lah, nyu ngampunten. Aku orang pintar ngomong Jawa sebenarnya. Iso sitik-sitik wae lah, boleh lah sikit-sikit ono coroko doto sawolo podo joy ngomong go botongo. Tu je lah tahu je. Saya bukan Jawa, saja bermain je cakap Jawa ni. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Sempena dengan sambutan Jubli Emas 50 tahun Surau Jalan Haji Musran ini. InsyaAllah saya diminta membincangkan satu tajuk, iaitu keluarga barakah. Hadirin hadirat sekalian, kehebatan seorang manusia mesti bermula daripada rumah. Kehebatan seorang manusia juga diukur daripada kehebatannya di rumah. Manusia itu bukan diukur dari hebatnya itu pada pangkatnya, bukan juga dari kekayaannya,
tapi dari suasana mana yang membesarkannya. Kalau dia membesar dari rumah yang ada solatnya, ada sabarnya, ada kasih sayang, itulah yang akan membentuk dia menjadi orang yang hebat. Sebab itu hari ini ramai orang mencari formula nak membina keluarga bahagia. Tapi Islam mengajar kita untuk mencari sesuatu yang lebih hebat daripada sekadar bahagia, iaitu kita nak mencari keluarga yang barakah. Sebab bahagia ni dia boleh datang, dia boleh pergi. Tapi barakah, kalau Allah dah turunkan, dia akan kekal dan dia akan memberikan ketenangan. Sebab itulah tidak semua rumah yang besar itu tenang. Dan tidak semua keluarga yang senang itu lapang dadanya. Yang menentukan tenang atau tidaknya sebuah rumah apabila hadirnya barakah Allah di dalam keluarga itu. Sebab itu barakah ni mustahab. Apa makna barakah ataupun berkat? Kita sering mendengar perkataan berkat, barakah ataupun tabaruk ini. Saya kalau sebut perkataan berkat, ingatlah kalau zaman dulu-dulu selalu berceramah maulid di negeri Johor. Ni cerita dulu lah, sekarang tak ada lah. Dulu maulid di Johor 3 bulan. Jadi kita banyaklah mumbeng-mumbeng, Batu Pahat, Pontian, manalah pergi semua, Cupilah semua sana tu. Jadinya kalau maulid dia mesti ada berkat. Dia panggil berkat juga, saya tak tahu yang Selangor ni panggil apa. Sana panggil berkat. Jadi habis ceramah maulid, dia sediakan jamuan tu, dia panggil berkat. Sama ada dia bagi nasi ambeng. Nasi ambengnya ada engkong. Engkongnya kadang pakai ayam jantan jago. Ada masa ayam derek, ayam babon, ayam lencer. Adalah. Ada masa dimakan dengan ungkep. Ungkep tu bagi jintan manis. Dulu masa di Kampung Melayu Raya, di Pekananas Pontian, dia guna ayam lencer, ayam jantan muda. Ada yang guna babon, ada yang guna derek. Kalau di Kampung Sagil Parit 2 di Tangkak, guna ayam jago. Jago tu jago betul, ayam yang dilagakan. Jadi yang champion itu yang kena sembelih. Itu memang betul-betul special lah dia bagi kepada penceramah. Jadi namanya berkat. Saya dulu saya tak faham kenapa dia panggil berkat. Rupanya bila dia serve pada kita dalam talam, dalam dulang, kita duduk 3-4 orang, baca doa, bismillah. Usik makan tu suaplah dalam 1-2 suap. Kemudian dibungkuskan. Kita buat syarat saja. Jadi saya dulu tak faham budaya orang kampung Jawa belah sana. Dia hidangkan pada kita, membujur lalu melintang patah lah. Kita habis licin lah. Apa yang ada, ayam masak merah ke apa, sapu ayam kicap, semua sapu semua. Rupa tidak, kita makan sikit saja. Dia akan bungkus balik. Rupanya berkat yang bungkus itu direbut pula oleh orang. Kalau di rumah tu, kalau bapak bawa balik, isteri dengan anak memang menunggu. Nak ambil berkat daripada, yalah orang alim datang kononnya kena tengok dia basuh tangan ke tidak lah tuan-tuan. Ni musim-musim penyakit berjangkit ni kena cek jugalah. Kuku hitam ke apa kena cek balik. Tapi itulah yang panggil berkat. Dia, luar biasa sekali lah berkat ini. Jadi rupanya berkat ini benda yang disebut dalam Quran, barakah, tabarakah, barakat, mubarak dan macam-macam. Contohnya malam Al-Quran diturunkan, diistilahkan sebagai Lailatul Mubarakah, a blessed night. Kalau Al-Quran itu sendiri digelarkan Kitabun Mubarak, a blessed book. Kalau Kaabah, Jerusalem, kawasan-kawasan tanah haram disebut Mubarak atau Barakna haulahu atau haulaha. Inilah berkat. Baik itu sunat hukumnya, kalau kita ini memberi salam kepada orang, mesti penuhkan dengan warahmatullah wabarakatuh. Macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada keberkatan. Sama juga kalau kita pergi rumah orang kahwin, sunat hukumnya mendoakan pengantin berkat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa pengantin. Jadi apa makna barakah? Barakah ini secara etimologinya dari segi bahasa diambil dari kalimat al-birkah. Birkah ni tempat berkumpul air. Yang kalau dari segi istilahnya kata ulama ada 3 maksud. Khairun kathirun mustamirun. Kebaikan yang terus menerus ada. Dia non-stop. Dia tak banyak tapi non-stop. Kemudian yang kedua, hayatun tahta riayati rahmatillah. Hidup yang ada campur tangan Tuhan. Yang ketiga, juhudun qalilatun yukatsiruhallah wa yaj'al fiha tamaniyatan. Usaha sikit tapi hasil tu ada.
Ada orang kerja teruk setengah mati, tak ada hasil pun. Ada orang kerja sikit saja, tapi sentiasa ada hasil. Itu semua barakah. Sebab itulah dalam bab keluarga ini, kena cari keluarga barakah. Nabi pernah pesan kepada Ibnu Abbas, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling bagus di kalangan kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku ni orang yang paling baik dengan keluarga aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah kita nak dalam family kita ni adanya barakah. Dan antara tanda barakah adalah apabila keluarga kita ada sakinah. Sakinah ni artinya kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan. Kalau dalam bahasa Al-Quran tu dipanggil sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah, mawadah, rahmah itu digabungkan oleh orang Melayu dulu, jadikan satu perkataan. Sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah dia ambil sa, mawadah ambil ma, rahmah ambil ra. Digabungkan jadi samara. Samara itu yang sekarang jadi asmara. Maka dalam rumah tangga, dalam keluarga mesti ada asmara. Jangan ada asrama, itu banyak peraturan sangat. Pukul 9 kena tidur macam asrama. Biar ada asmara dana. Sebab itu sekarang ni tuan-tuan, jarang dah orang mantap dia punya keluarga dia. Kerjaya dia bagus, dia influencer, dia hebat. Tapi kita tengok broken family. Dia pun dengan isteri dia dah lama tak duduk, dengan anak sentiasa ada problem. Mencari orang yang mantap keluarganya itu dah jadi payah sekarang. Ramai ikon-ikon hebat pun di negara kita, selebriti ke, orang yang mempengaruh ke, hebat macam mana pun mereka, keluarga mereka tak hebat. Maksudnya dia tidak ada institusi keluarga yang boleh dijadikan contoh. Sedangkan Nabi sebut orang yang paling bagus kalangan kamu, yang paling bagus family-nya. Dan dia paling bagus dengan family. Dan aku sendiri adalah yang paling bagus dengan family aku. Sebab itu orang dulu beza dengan orang sekarang. Orang dulu tuan-tuan, nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Beza dengan sekarang, pagi menikah, petang dengar dah berpisah. Pagi menikah, petang bertingkah. Pagi menikah, petang minta pasah. Pagi menikah, petang menyalah. Pagi menikah, petang menyanggah. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar setiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap sudah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, suami isteri dengar-dengar dah bercerai. Baru pergi kahwin dia bulan lepas, berkompang-kompang. Ni dengar dah cerita dah berlempang-lempang. Ni apa hal? Baru kahwin dah bercerai, dah bergaduh bagi nak gerak, buat live, cerai lah, buat live itu ini. Buat malu ke orang? Orang tengok old school, old timer, relax je. Berpuluh tahun kahwin, bukan tak pernah bergaduh, tapi relax relax. Sebab itu orang tua dah pesan, ni orang muda kena dengar ya. Adat hidup bersuami isteri, pandai-pandailah bawa diri. Tahu menenggang berbagi hati, tahu mengalah bertahan diri. Mana yang salah sama kita baiki, mana yang kurang sama kita isi. Mana yang hilang sama-sama kita cari. Tulus ikhlas sampai ke hati. Adat hidup berumah tangga banyak elok tapi ada juga buruknya. Kalau tak bijak menghadapinya, disitulah punca silang sengketa. Jangan ikutkan perasaan. Kalau suami, jadi suami hendaklah adil, kasih merata besar dan kecil. Jadi suami hendaklah awas, kerana setan selalu mengipas. Jadi suami hendaklah cerdik, supaya perahu tidak terbalik. Jadi suami hendaklah pandai, supaya tidak bercerai-berai. Jadi suami biarlah senonoh, supaya hidup tidak hari-hari bergaduh. Jadi suami banyakkan sabar, supaya hidup tak hari-hari bertengkar. Isteri pun sama. Jadi isteri muliakan hati, taat setia kepada suami, tahu membela, pandai memberi, tahu menimbang, berlapang hati. Pada mertua bermanislah muka, ke ipar duai berbaiklah sangka. Suami isteri luruskan hati, supaya hidup bercerai mati. Oh, itu panjanglah 3 hari tak habis nak cerita nasihat orang tua-tua. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh dan buat bodoh. Dua petua dia. Buat bodoh, besar kanan keluar kiri. Pompang, settle. Baik tu orang Jawa ni, saya cerita Jawa sikit ya. Orang Jawa dulu, kalau dia nak kahwin, orang nak kahwin dengan anak dia, dia akan pilih orang yang terbaik. Supaya serasi, bagus, tidak bercerai-berai.
Baik tu pasal apa orang Jawa nak kahwin, kau nak kahwin dengan orang, kau kena ada 3 ras. Kau tak ada 3 ras, kau jangan kahwin dengan orang. Ras yang pertama waras. Engkau kalau tak waras, kau jangan kahwin, nyusah kau orang. Kau sembelih bini lah, kau tikam tengah malam, kau sorok dalam rumah mayat. Letih, enggak waras. Jadi tuan-tuan nak cari bakal menantu, minta dia buat pemeriksaan kesihatan mental dulu ya. Pergi buat ujian dekat JPA, ada hospital pun ada. Dia ada ujian-ujian nak tahu kesihatan mental dia. Bukan kita hina orang sakit mental, tidak. Tapi kalau dia sembelihnya anak kita, susah perempuan tuan-tuan masuk surat khabar kan. Yang penting waras. Asyik terajang anak kita je letih. Sekejap dera, kejap pukul. Jadi nombor 1, ras pertama waras. Ras yang kedua beras. Kau mampu tak beli beras? Kalau beras kau tak mampu beli, mana ceritanya? Bukan minta gelang, minta cincin, beras. Takkanlah beras pun anak perempuan kita nak datang ke rumah minta kita, ayah minta beras sikit. Rumah tak ada beras, teruk no menantu aku ni. Dah boleh tak boleh koman sepana. Jadi waras, yang kedua beras. Yang ketiga ni saya tak sebut sangatlah sebab ramai kanak-kanak di sini. Tapi kalau tak ada yang ketiga ni, tak bercucu kita nanti. Ya aau, susah. Rupanya anak perempuan kita jadi trophy wife dia panggil. Buat syarat gambar medsos je. Tuan-tuan bertahu ras ketiga kan. Saya tak boleh sebut sebab ada siaran langsung. Saya tak buat siaran langsung, saya rakam je. Ni siaran langsung. Ni mana telefon ni semua ni, bahaya ni. Kan kena ban dengan TikTok kan. Ada ingat orang muda-muda, ras 3 kena ada. Yang ketiga saya tak ceritalah. Sebab itu orang Jawa, saya banyak bawa contoh Jawa. Sebab orang Jawa ni dia ada tata krama, dia ada tata kelola yang bagus dalam soal nak melantik, memilih menantu. Itu memang bagus betul. Orang Jawa dulu, indikator seorang suami, lelaki yang nak jadi suami orang, bagus. Dia kata, engkau kalau nak jadi suami orang, kau nak kahwin, kau kena ada 5 ngak. 5 ngak. Ngomahi, ngingoni, ngayomi, ngayemi, ngeloni. Oh, hebat hebat. Kalau teori motivasi, ceramah motivasi 5K, 5B tak payah, 5 ngah ya pakai 5 ngah. Ngomahi, kau mesti mampu sediakan tempat tinggal. Takkan duduk bawah jambatan, takkan nak duduk rumah pak mentua sampai bila-bila. Jatuhlah standard. Yang kedua, ngingon ni boleh memberi nafkah zahir, boleh beli lauk, beli barang. Yang ketiga, ngayomi, perlindungan. Mana orang nak buat jahat family kita, suami protect lah sikit. Ini dia pula menyorok belakang. Budak ride motor hantar pun tak berani nak buka pintu, penakut. Suruh anak buka pintu, kan colek dia orang. Awak lelaki kena ke depan lah. Ngayomi, mesti beri perlindungan. Yang keempat, ngayemi ni berikan kedamaian, damai saja. Yang kelima, ngeloni bahasa tu peluk kan. Jadi maknanya memberi keupayaan nafkah batin lah, maksudnya begitu. Jadi ngomahi, ngingoni, ngayomi, ngayemi, ngeloni ni bagus kalau dapat diaplikasikan dalam hidup sekarang. Dan bagi seorang perempuan pun sama. Kalau kau nak kahwin, nak jadi isteri orang, kau kena ada 5 I. Oh, dia panggil bakti, hati-hati, gemati, gemi, weles asi. Dia punya nasihat dia. Pertama sekali kata dia bakti, kau kena patuhlah kepada suami. Yang kedua, hati-hati, waspada. Yang ketiga, gemati, mengatur rumah tangga, mesti pandai. Yang keempat, gemi, pandai mengurus ekonomi. Bukan queen control, kita quality control. Quality control. Suami ni dia kadang kalau tak kita tunjuk perbelanjaan, kadang dia boros apa semua ya. Lepas tu kata orang bijak pandai, carilah wanita yang kau nak kahwin, wanita yang ringan di sumur, hemat di dapur, hangat di kasur. Oh, itu pasal orang tu. Maknanya ringan di sumur, rajin kerja lah, pantas bekerja, mencuci, menjemur baju apa semua. Hemat di dapur, maknanya champion lah masak. Lauk, breakfast, makan tengah hari, kuih, macam-macam dia buat. Hangat di kasur, kasur tu katil. Saya tak payah cerita lah budak-budak ramai. Macam tunggu kayu tak boleh, dia kena hangat di kasur. Dan yang kelima, welas asi, memiliki rasa kasih dan sayang kepada keluarga. Tapi kalau tanya pada saya dulu, saya pernah berpengalaman menjadi qadi.
Orang Selangor panggil apa? PTA, Pegawai Tadbir Agama. Saya pernah menjadi qadi. Bukan KD main golf. Saya qadi. Saya qadi daerah Temerloh. Lamalah 2000 berapa? 2008 agaknya. Saya jadi qadi di daerah Temerloh. Jadi yang ceramah depan tuan-tuan ni bekas kadi lah, ya, bekas kadi. Bukan mantan kadi, bekas. Mantan tu mundur-mandir tanpa jawatan. Saya ada jawatan lagi. Masih ada jawatan lagi. Jadi qadi ni kerja besar dia 3 NCR, nikah cerai rujuk. Itu kerja besar lah. Jadi saya melihat kadang-kadang punca selalu bergaduh suami isteri ni, kadang ada betul je orang tua-tua ni. Tuan-tuan tahu tak? Mungkin tuan-tuan pun tahu, dulu orang tua-tua kita dia ada satu kaedah dia panggil ilmu merasi. Dia akan tengok lelaki dengan perempuan ni serasi ataupun tidak. Ada kira-kira dia. Bukan kau kenal dalam TikTok DM terus kahwin. No, dia ada kira-kira dia. Kadang tak serasi. Orang sekarang panggil serasi ni apa? Chemistry. Orang budak-budak fahamlah chemistry bukan chemical, chemistry. Macam mana kita boleh bina keterikatan ni? Sebab itu orang tua-tua dulu, kalau dalam cinta ni suami isteri, dia kata mesti ada 3 unsur: keterikatan, keintiman, kemesraan. Kalau keterikatan ni mesti ada perasaan untuk sentiasa nak berkepit je dengan dia. Itu memang bagus lah. Tak sabar. Macam tuan-tuan dengar ceramah ni pun, bila nak habis, aku nak balik dah ni, nak berkepit je kerja. Dia tak sabar. Kejap mesej pada isteri dia tingkat atas je. Dia tak sabar. Bagus lah, baru kahwin. Dan segala prioriti diberikan untuk pasangan dia. Itu memang serasi lah. Dan tidak mahu pergi berjalan ke mana-mana melainkan dengan dia saja. Bagus tu. Itu bagus. Dia panggil keterikatan. Kalau keintiman ni, adanya kebiasaan ataupun tingkah laku bahawa kita merasakan antara kita dengan dia tidak ada jarak lagi. Antara kita dengan dia tidak ada rahsia lagi. Antara kita dengan dia tak ada malu lagi. Tak ada semua. Terlalu dah peringkat keintiman itu. Kalau makan pun kadang dah boleh satu pinggan, minum pun satu cawan, seluar baju pun kalau boleh pinjam, dipinjamkan. Berus gigi tu memang selalu kongsi lah, bertukar-tukar warnanya. Jadi dah jadi tak ada apalah, tak ada apa. Itulah keintiman. Dan yang ketiga, kemesraan. Ada rasa membelai, dibelai, bau berjauhan, dah rasa rindu dan sebagainya lagi. Sebab itu nak dapat ke tahap keterikatan, keintiman, kemesraan bukan senang. Caranya dia mesti pastikan dua orang ni orang yang serasi. Orang tua-tua dulu dia ada kiraan dalam nak memilih calon suami atau isteri yang serasi. Tuan-tuan kalau nak pilih menantu, contoh tanya anak perempuan, siapa nama boyfriend kau? Bukan boyfriend. Boyfriend kau benda nama dia. Dia ada kira dia lah. Mungkin ilmu ni dah hilang kot sekarang. Dulu ada. Mungkin bagi kita ilmu ni mengarut. Tapi mengarut pun ada ke betulnya? Dia kalau prinsip asas, saya ambil contoh Jawa juga lah. Orang Jawa kalau nak cari keserasian, dia kata seorang tu mesti ada bobot, bibit, bebet. Kita kena tengok bobot, bibit, bebet. Bobot ni dia punya kualiti, mutu dia. Mana kita tengok bakal menantu kita ni kemampuan berfikirnya macam mana. General knowledge-nya bagus ataupun tidak. Dia datang rumah kita makan nasi, tuan-tuan bersembang dengan dia. Cerita isu semasa. Dia tahu ke tidak? Entah-entah Presiden Amerika pun dia tak kenal. Bodoh sangat tu kalau tak kenal. Mana tak ada kualiti langsung. Takkan tu tak kenal. Saya ingat dia ingat Perdana Menteri masih Muhyiddin Yassin lagi agak. Dia tak tahu cerita. Tak boleh begitu. Bodoh cucu kita nanti. Dia tak ada general knowledge. Kita bukan tanya dia fiqh, sains apa. Tak. General knowledge, benda sekeliling. Bukanlah tanya soalan susah, Era Pazira kahwin dengan siapa. Tu baru sangat tuan-tuan. Maklumat baru sangat tu. Benda yang itu tak boleh. Itu bobot. Yang kedua bibit. Bibit ni mustahak keturunan dia. Kita nak tengok dia ni mana, dia beranak di mana, lahir di mana, siapa mak bapak dia. Kenapa penting bibit ini? Sebab acuan bulat tak akan membentuk kuih 4 segi. Dia akan ikut acuan dia. Ini saya tak elaborate lah. Yang ketiga, bebet. Bebet ni bebedan. Istilah Jawa tentang cara berpakaian ataupun berpenampilan. Sebab itu kalau dalam serat yang Susilo dijelaskan, orang yang nak kita ambil jadi pasangan kita ataupun menantu ke,
Dia kena ada ngadi warni, ngadi busono, ngadi wadana, ngadi wicoro, ngadi solah bawa. Dia kena cara dia menghias diri dia, cara dia berpakaian, apa pemilihan dia, cara dia senyum ceria dia, santun dia dalam tutur kata, cara dia membawa diri, macam-macam lah. Bukan senang. Dulu dia nak cari orang yang serasi. Ada juga yang saya pernah dengar dulu, yang guna kaedah primbon. Tuan-tuan pernah dengar primbon? Primbon Jawa yang lama, kaedah mengira. Dia akan tengok ukur nama kita, engkau ni Wasesa Segoro Tunggak Semi, engkau ni Satriawi Bawa Sumur Saneba Satriawi Riang Bumi Kapetak Lebu Ketiup Angin. Dia cek. Kalau kamu ni Tunggak Semi, yang pasangannya Satria Wirang, tu tak boleh kahwin, tak ngam, gaduh siang malam. Dia punya ukuran dia. Sekarang dah tak ada dah ilmu ni. ChatGPT pun tak tahu benda ni. ChatGPT ni lebih. Buat pantun pun tak betul. Kalau orang tu jatuh kepada lebu ketiup angin, itu kalau kahwin susah nak bahagia. Orang tu ada kiraan. Ini psychological matching. Dia bukannya nujum pak belalang, tidak. Dia cara kira gini, di primbon ni dia guna weton. Weton ni hari beranak, hari lahir, Ahad sampai Sabtu. Lepas dia pakai pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Dia akan cek. Jadi contohnya kau lahir hari Isnin, Kliwon. Lahir Khamis, Wage contohnya. Jadi setiap hari tu dengan pasaran tu dia ada nilai angka, dia panggil Neptu. Maka dia kira, kalau Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, 7, 8, 6, 9, Sabtu 9. Jadi kalau pasaran Legi 5, kalau Pahing 9, sampai Kliwon 8. Dia buat kiraan. Cara tentukan, contohnya dia kira Neptu suami. Hari campur dengan pasaran lah. Contohnya Isnin tu bersama 4. Campur dengan Kliwon 8 dapat 12. Jadi contoh kira lagi, kalau Khamis 8 campur dengan Wage yang perempuan 4 dapat 12. Jadi campurkan dulu, 12 campur 12 24. Kemudian bagi pula dengan 7. Panjang. Orang Jawa pandai matematik, tuan-tuan. Tuan-tuan tak pandai matematik, berhentilah jadi Jawa. Jadi Banjar ke apa ke, Jawa mesti pandai kira. Lepas tu dia bagi 7, ambil yang balance saja. 24 campur 7 baki 3. Jadi baki tu dia tahu kita kategori apa. Baki 1, baki 2, baki 3 sampai baki 7. Kalau baki 1, Wasesa Segoro. Kalau kau baki 2, Tunggak Semi. Kalau kau baki 3, Satria Wibowo, dan seterusnya. Maka itu dia nak menentukan. Mungkin ada yang tuan-tuan akan kata, benda ni macam syirik je Ustaz. Dia tidak. Benda ni kalau dalam agama kita dia panggil mencari sekufu. Sekufu ni mustahak. Kalau takkan orang tua-tua kita ada perkataan kata-kata duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama cantik, sama padan, bagai pinang di belah dua, dan macam-macam lagi. Bagai pinang di belah dua tu mustahak macam pengantin. Kita pergi macam pinang di belah dua. Memang ngam. Sekarang pengantin kita pergi, la ilallah, macam pinang di belah-belah. Pengantin perempuan lawa, pengantin lelaki muka pecah rumah. Kalau ada orang pakai polis, cari dia dulu suspek. Muka gangster betul. Macam mana dia dapat, kita pun heran. Itu dia bersanding tu dah make up tu. Yang pengantin lelaki tu bayangkan muka lepas main bola benda rupa. Ni bukan menghina, tidak. Tak serasi. Tidak sekupu. Sekupu ni mustahak. Sekupu ni maknanya sama. Ataupun dia panggil setaraf. Match of similarity. Dia sama cantik, sama padan. Sebab itu kata Dr. Wahbah Zuhaili, mazhab Syafi'i memberi hak kepada wali untuk larang anak gadis dia daripada berkahwin dengan orang yang tak sekufu dengan kita. Tapi sebab orang Melayu ni kalau sekufu ni selalu bak harta dengan keturunan. Itu je. Sekufu ni banyak lagi benda lain. Banyak lagi benda lain. Macam kita biasanya Syed tak nak kahwinkan dengan bukan Syed misalnya. Yalah, anak dia Syarifah lawa, cinta dengan orang biasa. Orang tu tak ada Syed. Ada Syed income. Tuan-tuan benda nak buat. Akhirnya kahwin Yala je lah. Dah Syed tak ada, Syed income dia ada. Dan anak perempuan juga diberikan hak dalam mazhab kita untuk membantah kepada wali andai kata dia mengahwinkan perempuan itu dengan orang tak sekufu dengan dia. Mana sekufu yang basic adalah pendidikan sama, jangan jarak jauh sangat, ataupun pendapatan tak terlampau tinggi, isteri sampai 5 angka gaji, suami 3 angka je.
Oh letih, dia nanti akan ada konflik. Orang tua-tua lu dah ada atur lah macam-macam untuk mengelakkan kita ni jadi bergaduh dan berantakan. Tuan-tuan sekalian, balik kepada pembinaan keluarga barakah kita ini. Ada satu nasihat yang diberikan oleh Imam Maghazi Asy-Syarqawi rahimahullah. Dia ni seorang ulama besar mazhab Syafi'i di Mesir, banyak mengarang kitab-kitab fikih Syafi'i. Dia ada memberi satu nasihat yang sangat bagus lah, bagaimana nak membentuk sebuah keluarga yang barakah. Ini memang bagus betul. Nasihat dia ni simple saja. Dia kata, ente kalau nak jadikan rumah tangga barakah, ente jadikan rumah macam masjid. Oh simple lah dia punya nasihat dia. Jadikan rumah ente sebagai masjid. Macam tuan-tuan ada di surau sekarang. Kalau tuan-tuan nak barakah rumah, jadikan rumah tuan-tuan macam surau Jalan Haji Musran ni. Dari segi apa? Dari segi fungsi dia. Dia akan barakah. Kan surau kan ada barakah, masjid ada barakah. Cuma kalau kita nak bincangkan malam ini, macam mana kita nak bezakan, sebab rumah adalah tempat tinggal kita, tempat kita berteduh, tempat kita istirahat, markas kehidupan kita. Sedangkan masjid surau ni rumah ibadah. Macam mana kita nak satukan kedua-duanya? Membawa rumah ke masjid secara jelasnya tak akan mungkin berlaku. Takkanlah kita nak jadikan surau kita ni tempat masak, tempat mandi dan sebagainya lagi, buat macam rumah sendiri dengan berkemban apa, tak sesuai. Yang mungkin adalah kita membawa semangat masjid dan surau ke rumah kita. Dari segi membawa aktiviti-aktiviti yang ada di surau masjid ke rumah, itu maksudnya. Maka rumah ente nanti akan jadi barakah. Contohnya, di surau kita ni apa aktiviti yang kita buat? Antaranya membaca Quran. Maka kata Syekh Imam Maghazi Syarqawi, ente kena jadikan rumah tempat baca Quran juga. Jangan tak baca Quran. Dia ada satu hadis, Nabi SAW pernah berpesan, la taj'alu buyutakum qubura, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kau jadikan rumah kau macam kubur, kata Nabi. Sesungguhnya syaitan akan lari lintang pukang daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis Muslim. Jadi Nabi pun berpesan, jangan jadikan rumah macam kubur. Sunyi tak boleh. Kena ada baca Quran. Dan secara jelas Nabi menyebut surah yang bagus dibaca adalah surah Al-Baqarah. Ada satu riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi pesan pada dia, iqra'u suratul Baqarah fa in akhadhaha barakatun wa tarkaha hasratun wala tasti'uhal batlah. Nabi pesan pada dia, seringlah baca surah Al-Baqarah khususnya di rumah, kerana mengamalkan surah ini dapat barakah. Meninggalkan membaca surah ini akan menyebabkan kau menyesal, dan tukang sihir tak mampu berhadapan dengan kehebatan surah Al-Baqarah. Hadis Muslim. Jadi kita kalau nak jauh daripada hasad dengki orang, maklumlah handsome, nak buat macam mana tuan-tuan? Handsome, isteri pun lawa, anak pun berjaya. Orang dengki kadang-kadang, nampak baik depan kita, belakang macam-macam dia hantar ke kita. Jadi kalau kita nak berhati-hati, banyakkan membaca surah Al-Baqarah. Dan Nabi juga pesan, dalam keluarga elok kita suruh ataupun minta isteri dan anak-anak perempuan kita mengamalkan surah Al-Baqarah ni sebagai pendinding. Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, innallaha khatama surat Al-Baqarah bi ayataini a'tanihima min kanzin tahtal arash fata'allamuhuma wa'allimuhuma nisa'akum fa innahuma salatun wa qurbanun wa du'aun. Sesungguhnya Allah menutup surah Al-Baqarah dengan dua ayat yang diberikan kepadaku yang diambil dari perbendaharaan di Arash. Maka pelajarilah kedua-dua ayat ini. Ajarilah isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya dia adalah satu doa, satu ibadah mendekatkan diri kepada Allah, dan juga suatu pendinding. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi puan-puan selalu-selalulah membaca ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 sampai 286. Ayat ini popular, mana-mana tahlil pun kita selalu baca dan dengar.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi. Itu kan selalu dalam tahlil. Dan sambung dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu bacalah. Cuma tak payahlah baca tu buat setiap orang tahlil. Waghfir lana warhamna wa'fu. Itu dikir barat namanya. Itu bacalah senapas saja, tak payah. Itu cara tahlil itu lain sikit. Jadi amalkan surah Al-Baqarah di rumah. Nabi janji surah ni pertama bawa perlindungan, yang kedua dia boleh menjadi doa peninding, yang ketiga mengikat rumah kita dengan rahmat daripada Allah. Jadi nombor satu, kalau nak dapat keluarga barakah, mesti baca Quran di rumah. Sekarang pun orang baca Quran di rumah, tapi dia pasang MP3 dengan YouTube. Mana boleh la ilaha illallah. Hari-hari dia pasang YouTube mengaji. Mengajilah sendiri, yang dapat pahala kumpulan intim. Hari-hari mengaji dalam YouTube. Ni contoh marah pula kumpulan intim dekat. Untunglah penyanyi-penyanyi nasyid yang kita putar selawatnya siang malam pagi petang. Dia dapat pahala, kita pahala mendengar. Tapi bayang kalau baca, dapat double pahala lagi. Jadi mengaji Quran ya. Yang kedua, kita di surau ni apa amalan, aktiviti kita buat? Kita berzikir. Tuan-tuan tadi lepas semayam berzikir. Di rumah pun kata Syekh mesti mau zikir. Ramai orang di rumah dia tidak berzikir. Sebab itu Nabi dalam satu hadis menyebut masalul baitil ladzi yazkurullah fihi wal baitil ladzi la yazkurullah fihi masalul hayl wal mait. Perumpamaan rumah yang orang zikir dengan rumah yang tak ada zikir, itu bezanya umpama orang hidup dengan orang mati. Manja antara hantu dengan orang, sama lebih kurang. Perbezaan dia, satu macam orang hidup, satu macam hantu Jepun. Itu seolah-olahnya. Mana rumah itu mati. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita pun kena buat juga majlis zikir di rumah kita. Bab ni kita respect lah kepada habaib, kumpulan habaib ni. Dia orang bagus tuan-tuan. Dia di rumah dia ada buat maulid. Dulu maulid dibai lah, maulid macam-macam lah. Maulid dia banyak nenek moyang dia baca lah. Dia punya ratib-ratib apa semua tu. Dulu dia buat dia family je. Pasang buhur berasak-rasak ni. Dia tak public sangat. Sekarang ni bila dah berkembang tu yang buat di surau, masjid. Dulu buat family. Sebab itu lebih pada hari haul moyang-moyang dia. Haul ni hari haul lah. Memperingati berapa tahun kematian, dia akan buat. Jadi dia baca ratib haddad misalnya. Bagus tu rupanya budaya tu, kita yang bukan Syahid ni pun kena buat juga. Walaupun kita tak ada ratib keturunan kita, tak apa, baca je lah mak surat apa yang patut. Buat di rumah. Kumpulkan pada momen tertentu. Misalnya kita buat peraturan lepas apa ni, hari jadi ayah, semua anak-anak mesti lapangkan masa datang ke rumah. Kita buat majlis zikir. Kalau tak pandai nak lead, cari ustaz mana-mana lead. Bacalah zikir apa-apa. Jadikan peraturan. Tiap-tiap birthday ayah semua mesti datang. Dan beritahu kalau ayah dah meninggal pun, tarikh ayah meninggal korang buat hari haul juga. Lagi bagus istiar public holiday. Jangan pergi kerja, ambil cuti. Oh itu macam permintaan Kasim Baba ya? Mati minta public holiday, satu hari tak pergi merompak semua. Baik itu kalau kita banyak berzikir, apa kelebihan barakahnya? Malaikat datang rumah kita. Syok tuan-tuan, malaikat datang rumah kita. Suka malaikat. Jangan malaikat maut dah lah. Malaikat lain okey. Malaikat maut susah hati juga. Ada satu hadis Nabi menyebut, inna lillah malaikatan yatufuna fit turuqil yaltamisuna ahla zikri. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang kerjanya mencari ahli zikir. Apakah peranan malaikat ini? Ini saya akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Kita beri laluan sebentar kepada azan isyak yang akan masuk sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun kita, iaitu tajuk yang kita sedang bahaskan, keluarga barakah. Sebelum saya meneruskan huraian, mohon izin pada jemaah untuk kita menganjakkan sedikit pelaksanaan sembahyang isyak berjemaah bagi memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. Mohon izin pada hadirin hadirat. Hadirin hadirat sekalian,
Kita sambung menceritakan tentang keluarga barakah. Bagaimana nak menjadikan keluarga barakah? Senang saja. Jadikan keluarga kita ataupun rumah tangga kita bagaikan masjid dan surau. Iaitu kita membawa budaya masjid surau ke rumah kita. Tadi kita bercerita budayanya budaya membaca Quran. Yang keduanya budaya berzikir. Berzikir ini memang barakah betul. Sebab tadi kita bacakan satu hadis, Allah Ta'ala memiliki satu malaikat yang kerja malaikat ni berkelana di jalan-jalan, tepi-tepi jalan ke mana-mana, mencari orang yang berzikir. Kemudian Nabi cerita, فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُّمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ. Apabila malaikat ni sedang berjalan-jalan mencari orang berzikir, kemudian dia ternampaklah sekelompok manusia sedang berzikir. Contohnya kita sedang berzikir di dalam rumah. Maka mereka akan berkumpul. Mereka akan mengatakan, inilah yang kita cari. Ini yang kita cari, jumpa dah. Dia akan panggil kawan-kawan dia yang lain. Halumu ila jatikum. Ni ada orang tengah berzikir. Suami, isteri dengan anak-anak, cucu, menantu semua ada. Dan mereka akan mengelilingilah majlis itu dan menaungi majlis itu dengan sayap-sayap mereka. Oh, malaikat suka. Kemudian Nabi cerita lagi. Habis selesai majlis zikir, malaikat ni pun balik hantar report. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam minhum. Allah Ta'ala pun tanya. Tuhan tanya ni bukan Tuhan tak tahu, saja tanya saja. Buat syarat. Allah Maha mengetahui. Allah tanya kepada dia, ma yaqulu ibadi? Engkau tengok hamba-hamba ku apa yang mereka ucapkan? Okey ke ucapan mereka hari ini? Jawab para malaikat ini, oh mereka bagus wahai Allah. Mereka berzikir, memujimu, membesarkanmu, mengagungkanmu. Yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Bagus rumah tadi saya pergi wahai Allah. Mereka puji engkau wahai Tuhan. Allah pun tanya lagi, fayaqul hara'auni, adakah mereka tu puji aku sebab mereka pernah nampak aku? Kata malaikat, mana pernah nampak? Allah tanya lagi, kau agak kalau dia orang nampak aku macam mana dia punya zikir? Oh, lagi kuat zikir dia, ya Allah. Nasib baik tak nampak. Sedang tak nampak tu pun kau main kuat dah zikir. Kalau nampak lagi kuat lagi. Okey. Qala yaqulu fama yas'aluni. Tadi Tuhan tanya tu bukan dia tak tahu saja, tanya sajalah. Apa yang dia orang minta dalam keluarga yang berzikir tadi? Yas'aluna kal jannah. Oh, dia ramai-ramai minta syurga. Syurga pula, syurga Firdaus paling tinggi. Sedekah RM3 tapi minta Firdaus. Contoh. Sedekah RM5 minta Firdaus. Ni contoh. Mana zikir sikit minta macam-macam. Allah Ta'ala pun tanya, wahal ra'auha, dia orang pernah tengok ke syurga yang minta beria sangat tu? Tak pernah wahai Tuhan. Agak-agak kamulah kalau dia menengok surga tu macam mana. Oi, lagi kuat dia doa. Mesti lagi tinggi dia angkat tangan. Bergegar tangan agaknya. Kemudian Allah Ta'ala pun tanya lagi. Famimma yata'awazun. Apa yang mereka takut sekali dalam permintaan zikir mereka itu? Oh, dia takut neraka. Takut sangat sebut. Siap nyanyi ilah stulil firdaus. Oh, siap nyanyi lagu nasyid tu. Takut sangat dengan neraka ni. Tuhan pun tanya soalan yang samalah. Wahal ra'auha, dia orang pernah tengok ke yang takut sangat tu? Tak ada lah, dia dengar cerita hadis gitu, tapi dia takut. Kau rasa kalau dia orang nampak neraka macam mana? Oh, lagi menangis air mata darah. Memang takut betul. Qala fayaqulu fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, kau semua jadi saksi, aku ampunkan semua orang yang berzikir dalam family tadi. Tiba ada satu malaikat komplain. Fayaqul qala yaqul malakun minal malaikah fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajatin. Wahai Allah, saya ada sikit nak protes. Dalam family tadi dia ada 6 orang, mak bapak apa semua menantu. Tapi dia punya anak lelaki yang bongsu tu tak berzikir pun, main telefon, buka WhatsApp daripada awal. Dia kebetulan je ada situ. Kalau tak datang kan mak dia bising sebab makan sedap lepas tahlil tu. Jadi dia datang nak tahlil, nak makan je. Orang berzikir dia sibuk main telefon. Siap buat TikTok konten macam-macam lagi. Ni ayat saya bukan ayat malaikat lah.
Maknanya dia datang tu bukan nak berzikir. Innama ja'a li hajatin. Dia ada hal dia. Dia kebetulan ada dalam majlis. Bagaimana Allah respon? Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu semua orang yang duduk dalam majlis zikir. Siapa saja yang duduk dalam majlis zikir, walaupun sekadar tumpang duduk, dia takkan rugi dan takkan celaka pada hari itu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik itu tuan-tuan, buatlah majlis zikir untuk keluarga kita. Kita dah berumur, dah anak pun dah besar-besar kan. Takkan asyik makan shell out je kerja sebulan sekali. Bawa di rumah pula berzikir. Bacalah mak surat. Mak surat ni simple sangat bacaannya. Tapi orang Melayu dia paling terror tahlil lah. Tak apa pun okey juga. Yasin tahlil, niat untuk arwah atuk apa semua ya. Tuan-tuan, kalau tak buat budaya tu sekarang, kita mati esok jadi batang kayu lah. Anak takkan baca Yasin ke kita. Kita kena tunjuk contoh. Mana buat Yasin, baca, ini untuk atuk. Kenapa? Nak didik anak-anak, aku mati nanti kau jangan biar taruh bunga pada gambar pula dah. Kau kena baca macam yang aku buat. Supaya dapat syafaat daripada anak soleh yang mendoakan. Bukan nak, kita nak itu. Bukan nak cerita hukum boleh ke tak boleh. Nak ke syafaat anak yang mendoakan. Jadi budaya tu kita kena buat lah. Rumah kita sebulan sekali. Yang ketiga kata Syekh, ente tengok di rumah ini, di masjid surau ni tempat ada majlis ilmu. Macam sekarang ni majlis ilmu kan. Jadi dia kata ente mesti di rumah pun mesti ada majlis ilmu juga. Sekali-sekala tuan-tuan carilah mana-mana orang alim. Tak mesti ceramah selebriti. Ceramah selebriti susah tu urusannya. Tak tempoh setahun kadang-kadang tu. Susah sangat. Isi borang lah macam-macam. Nak itu, nak ini, nak suarat dulu, nak buka apa gerai. Susah nak bincang. Cari orang-orang alim yang ada yang kita kenal. Datang ke rumah kita. Hadirkan mereka ke rumah kita. Orang-orang alim, ustaz-ustaz yang bagus-bagus. Masalah orang kita nak cari ustaz yang TV yang popular tak payah. Ustaz CCTV pun okey sebenarnya. Tak mesti TV, yang CCTV pun okey. Baca kitab pun bagus. Ajak ke rumah. Lagi eksklusif kan untuk family kita je. Saya pun selaku penceramah kecil-kecilan ada jugalah seorang dua. Panggil ke rumah untuk family dia je. Cerita sempena hari jadi. Ada yang panggil sempena birthday. Tajuk ceramahnya petua panjang umur. Dia tak nak cerita hal mati-mati ni, cerita panjang umur je. Jangan cerita hal kematian-kematian. Malam pertama dia alam barzah, dia tak nak benda gitu. Dia nak semangat lagi, hidup panjang lagi. Lepas tu dia nak, kadang dia nak suruh nasihat ke suami. Isteri dia panggil lah, ustaz dalam ceramah tolong beritahu sikit suami saya ni payah bangun subuh. Kita pandai lah kongkeng gitu. Ada gitu, ada juga suami panggil isteri saya ni tak kod syariah compliant pakaian dia. Saya nak cakap, saya pun segan juga. Jadi ustaz je lah, pandai-pandai lah anak perempuan. Dia ada yang gitu, alhamdulillah lah. Jadi tuan-tuan pun buat juga. Panggil mana-mana ustaz datang ke rumah mengajar. Kalau tak ada pun yang mengajar, mu'alim ustaz pun ceramah, cari ustaz mengajar mengaji pun jadilah. Ngaji anak-anak kita. Mesti ada menghadirkan majlis ilmu di rumah. Itu maksudnya. Dulu-dulu rumah kita berkat kan, sebab kecil-kecil mengaji di rumah. Ayah sendiri mengajar. Sedap tuan-tuan, kena pukul je. Ayah salah bari, empuk dengan rehal lah. Nasib baik tak ada talian telefon dera. Kalau dera masuk penjara dah ayah dulu ya. Dia ketuk songkok, penyek songkok. Dah, kita kan ngaji dulu alik atas, alik dua di atas, alik dua di bawah, alik dua di depan, bila lah nak naik Fatihah tak naik-naik lagi. Ngaji pula maghrib, kita nak tengok TV, macam-macam cerita bab Star Roger lah, macam-macam benda. Susah betul. Tapi barakah rumah. Berkat sebab ada ngaji Quran apa semua. Sekarang dah tak ada lah, rumah semua pagar-pagar ada jaga lagi, orang dah tak boleh datang dah rumah. Susah betul lah, dah tak ada nak datang belajar-belajar tu, tak ada lagi. Baik itulah dalam Quran surah Nuh ayat 28. Allah Ta'ala merekodkan satu ayat, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan
walil mu'minina wal mu'minati wala tazidiz zalimina illa tabara. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, ampunkan mak bapakku, dan ampunkanlah orang-orang baik yang masuk ke rumahku yang terdiri daripada orang beriman lelaki dan perempuan. Maknanya orang baik-baik datang ke rumah kita nak mengajar, nak apa, semuanya didoakan keampunan. Surah Nuh ayat 28. Jadi itu yang ketiga. Jadikanlah rumah kita tempat majlis ilmu. Tahniahlah tuan-tuan yang di rumah ada majlis ilmu. Majlis ilmu tak kira ceramah. Kau orang ingat, oh majlis ilmu ceramah. Tak, buat tuition pun majlis ilmu. Oh tuition bagus, buat tuition untuk jiran-jiran ke siapa anak murid datang nak periksa-periksa, nak drill lagi kan SPM yang paper-paper yang akan datang ni. Itu pun barakah lah insya-Allah. Majlis ilmu ni barakah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Syekh pesan, surau masjid of course aktiviti dia yang core business dia adalah tempat semayang. Jadi ente kena pastikan di rumah pun jangan tak semayang langsung di rumah. Rumah pun mesti semayang, jangan tak semayang langsung. Sebab itu dalam Quran surah Yunus ayat 87 Allah Ta'ala sendiri berpesan, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat semayang, dan dirikanlah semayang, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 87. Sebab itu Nabi SAW dia semayang fardu di masjid, tapi semayang sunat di rumah. Terbalikkan kita lah, kita semayang sunat fardu dua-dua buat di masjid surau. Nabi tidak, dia semayang sunat buat di surau, di rumah dia. Semayang fardu mesti di masjid. Adakah salah kita semayang sunat di masjid? Tak salah, fadilat banyak, tapi tidak ittiba sunnah, tidak ikut SOP. SOP ni bukan SOP COVID tu. SOP ni sunnah is our priority. SOP. Jadi kalau nak ikut sunnahnya, semayang sunat itu di rumah. Itu sebab Nabi kita ni ada satu sunnah yang ditinggalkan. Tuan-tuan nak buat tu bagus. Bagus, sunnah ni dah orang tak buat. Bila azan subuh, lepas azan ada satu semayang yang sangat dituntut kita buat, semayang sunat fajar. Sampai Nabi sebut rugi orang tak semayang sunat fajar ni, sebab dia lebih hebat daripada si dunia punya kehebatan. Sehingga kan siapa yang tertinggal semayang sunat fajar dibenarkan qada. Punya semayang sunat ada qada, oh don't play. Maknanya dia mahal harga dia. Sunat fajar ni 2 rakaat yang selepas azan tu. Kalau orang Melayu panggil qabliyah lah, boleh lah, qabliyah pun okey juga. Semayang sunat fajar tu kita buat 2 rakaat. Nabi tak tinggal semayang sunat fajar, tapi Nabi buat di rumah dia. Yalah, rumah Nabi dengan Masjid Kubah Hijau kan sebelah aja. Jadi dia bolehlah semayang di rumah. Kita kena start motor gear 5 tak sampai lagi. Jadi dia dekat. Makanya Nabi memang semayang sunat di rumah. Itu ada satu sunnah Nabi yang kita dah tak buat. Nabi lepas semayang sunat fajar, dia akan duduk mengiring di atas rusuk kanan. Habis semayang dia turun mengiring. Itu amalan dia. Itu kita tak dapat nak buat lah, sebab kita semayang di surau takkan nak macam dugong tu tuan, baring dengan tutup imam baring, tak elok langsung. Viral, Jaiz kena panggil ni. Orang report, sispau jangan main. Peneraan jemaah dia panggil. Buruk sangat kalau kita baring ramai-ramai begitu. Jadi Nabi dia memang mengiring baring. Bukan baring, mengiring. Kalau baring pukul 10 bangun. Terlelak tu hanyut terus hanyut. Payah kita. Jadi dia mengiring. Dan menjadi amalan tiap-tiap pagi bila berubah tukang gerak. Bukan gerak, panggil. Maknanya sahabat pun dah siap semayang sunat fajar. Bila berubah dia akan pastikan semua okey, semua dah standby. Okey, standby. Yang lain clear. Baru dia pergi rumah Nabi, ketuk pintu. Ya Rasul, sahabat semua dah standby. Nabi bangun lah. Itu kerja bila berubah. Jadi itu sunnah yang kita tak dapat buat lah, sebab kita semayang sunat di surau. Jadi kalau tuan-tuan rumah berdekatan yang boleh jarak jalan kaki, jangan tinggalkan sunnah ini. Iaitu azan subuh saja semayang sunat 2 rakaat dulu di rumah kita. Kemudian fardu baru datang ke masjid. Yang penting rumah mesti semayang, jangan tinggalkan. Baik itu dalam satu hadis kata Jabir radhiyallahu anhu, "Idza shalla ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah azza wa jal
Ja'ilun fi baitihi min salati khaira. Apabila engkau semayang di masjid, maka hendaklah engkau memberi sebahagian daripada semayang di rumah juga. Ini kerana Allah Ta'ala menjadikan kebaikan rumah disebabkan semayang yang kau buat. Tapi semayang sunat, semayang fardu bagi orang laki-laki mesti di masjid surau berjemaah. Semayang di rumah memang ramai semayang di rumah, suka sangat semayang di rumah ni tuan-tuan. Mana ada orang tak suka semayang rumah? Boleh pakai singlet je semayang, suka. Semayang jemaah di surau ni memang tak syok pun. Bukanlah tak syok, tak khusyuk. Bukan tak syok, tak khusyuk. Semayang rumah kan khusyuk. Semayang sekarang ramai orang bila tanya, kau kenapa tak semayang masjid berjemaah? Tak khusyuk aku semayang. Khusyuk ni syarat semayang. Jadi aku semayang kat rumah, khusyuk. Memang betul lah dia cakap tu. Semayang surau mana khusyuk? Baru nak takbir, budak berlari, budak menjerit-jerit, macam-macam, menangis daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat. Habis bagi salam, senyap budak tu memang. Dalam hati ni jin ke apa pun tak tahu. Dia saja mengganggu kita agak lah kan. Lepas tu ada masa humming speaker, la ilaha illallah, sakit jiwa, ngang. Ada masa dapat makmum sebelah sendawa daripada rakaat pertama sampai rakaat letih. Kita kembang tekak, sudahlah. Setakat 1-2 kali okey ni, tiap pergerakan sendawa letih. Tahulah kau puasa sunat. Letih. Ada orang baca semayang, dia makmum, dia punya baca slow sikit je daripada Tok Imam kan. Aduh, dia sujud tu subhanallah. Aku siku dia ni kan. Kita jadi menyampah. Jadi banyak sebenarnya semayang jemaah ni tak khusyuk pun sebenarnya. Tapi sebab Nabi suruh janganlah melawan, datang je lah walaupun tak khusyuk. Tapi semayang sunat biar di rumah. Termasuk tarawih. Ni kan pening pula surau tak ada orang. Tarawih pun Nabi tidak hari-hari kan, dia di masjid dia, sebab rumah dia sebelah ya. Dan dia pergi ke rumah dia pun sebab dia takut orang ingat wajib tarawih tu. Sebab sahabat dah menanti, bila nak qomat ni, bila nak qomat. Tengok Nabi tak datang, cek Nabi semayang di rumah. Kenapa semayang di rumah? Nabi kata kalau aku pergi semayang ni hari keberapa ni, kau ingat wajib. Sian pula, dah lah tadi kenyang seeh lagi nak semayang lagi. Jadi benda ni sunat kata Nabi. Bila sebut tarawih ni kebetulan kita pun lagi, kalau tak salah kiraan, lagi 68 hari kita nak Ramadan. 2 bulan 6 hari lah kurang lebih. Maka kita pun kalau nak keluarga barakah ni, kita kena ada persiapan family kita juga untuk nak menyambut tetamu yang namanya Ramadan ini. Ada barakah dia. Pertama sekali, kita kena siapkan diri kita, rumah kita untuk bagaikan menyambut kedatangan tetamu lah. Begitu. Sebagaimana kita menyiapkan rumah kita, diri kita nak menerima tetamu yang nak datang ke rumah, sama juga kita nak menunggu Ramadan. Ramadan ni bukan kaleng-kaleng punya bulan tuan-tuan. Ramadan ni bulan raja segala bulan. Oh, raja. Raja segala bulan. Kenapa dia raja segala bulan? Yang boleh mengisytiharkan Ramadan ni hanyalah penyimpan mau besar raja-raja saja. Pang Cimpe, Kamarudin Mape, semua tak boleh. TV3, Astro Awani tak boleh isytihar. Yang boleh isytihar penyimpan mau besar raja-raja saja. Yang orang suka teka baju Melayu apa warna dia pakai. Kau orang ni tak ada kerja betul lah, teka baju Melayu orang. Kita tak terfikir budak-budak sekarang nak fikir benda begitu. Kau orang pun tak ada kerja lah kak. Itulah tak ada PSR lagi dah jadi begitu. Tak ada PMR dah jadi begitu lah. Pening mikir warna baju pula dah. Dia je yang layak isytiharkan. Dan sebab Ramadan nak datang, 13 mufti kena panjat bukit. Jangan main-main. Gayat-gayat mufti naik bukit, naik menara apa semua, melayang-layang jubah, nak melengok bila dia datang, nak menunjukkan ni king, raja nak datang ni bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan di Malaysia Ramadan lah satu-satunya bulan yang seluruh majlis agama, jabatan agama buat keputusan serentak sama. Kita kan Malaysia mana seragam dari segi pelaksanaan enactment mana sama. Mas kahwin sama ke Selangor dengan Pahang? Tak sama. Selangor wilayah apa dah lain. Ada negeri janda dengan anak dara pun tak sama. Tak boleh seragam. Mas kahwin tak seragam. Waktu semayang seragam? Tak seragam. Tuan-tuan, Kota Damansara, Damansara Perdana dengan TTDI Kuala Lumpur Selangor sebelah je. Beza seminit. Jangan main-main. LDP ya sepadan dia. Beza sebab negeri lain-lain. Itu state matter dia panggil.
hak kita untuk menentukan dasar agama di negeri kita. Tapi Ramadan semua negeri setuju serentak. Sebab king ni raja. Jadi umpama kita nak menyambut raja, kita pun kena siapkan diri kita juga, rumah kita juga. Bagaimana nak menyiapkan ni, nak keluarga barakah ya. Nanti 2 hari sebelum Ramadan, tepatnya hari Selasa 17 Februari, Raya Cina pertama tu, cuti. Tak ada alasan lah, tak boleh nak buat. Duduk di rumah bukan ada kerja. Tak kena pergi beraya. Tuan-tuan semangat pergi beraya kan? Tak apalah. Hari Selasa 17 Februari tu makna 2 hari sebelum puasa, kita masuk fasa pertama. Fasa pertama, kita kena kenalkan kepada anak-anak kita melalui penceritaan. Ceritakan kepada anak-anak kita. Maknanya kita buat majlis ilmu sikit di rumah, ajak isteri, ajak adik-beradik kita, ulang kaji balik. Ni Ramadan nak datang, niat puasa, yalah lama tak amal kan, niat puasa, sahur macam mana, berapa jam kita puasa. Mana kita hadirkan cahaya ilmu dan harumnya kesolehan amalan di rumah kita. Buatkan suasana ibadah. Biasa masuk rumah kita, susun pinggan apa semua, kita ubah sikit lah, taruh kitab. Dia ada mood nak sambut Ramadan. Biar anak-anak kita daripada kecil tengok, wow, lainlah rumah. Setiap kali nak Ramadan akan berubah. TV siap tutup. Sekarang ni payah tutup TV. Zaman kita budak dulu tuan-tuan, TV siap ada tutup, boleh kunci lagi. Dulu punya TV ya. Boleh tutup dengan kain, ada penutup pintu. TV ada penutup pintu, kelekak. Mak boleh kunci. Sekarang nak kunci macam mana TV? Tapi ada juga pengalaman menarik. Ada satu orang penceramah, saya tak sebutlah nama dia. Dia ni doktor perubatan. Dia cerita, dia tiap-tiap kali bulan Ramadan, amalan family dia akan simpan televisyen, PlayStation, main game, laptop, telefon bimbit anak, semua simpan. Jadi dia kata, anak aku bila time nak puasa je, auto buat pengsan. Mogok lah sebab TV tak boleh tengok macam-macam rancangan tu kan. Terus buat pengsan. Kawan saya ni dia doktor, mana budak pengsan aku nak cocok bagi satu dos ni kan. Bangun balik anak dia. Dia kata memang budak-budak ni bila dia tak ada TV, tak ada apa bulan Ramadan ni, nampak lain. Dia punya pengalaman. Tapi ni subjektif lah, saya tak kata itu yang terbaik. Lain orang lain lah caranya bukan. Ada orang TV tu okey je, ada orang TV tu lara. Yang penting, fasa yang kedua, membangun suasana. Ubah susunan rumah. Kita dah boleh siapkan ruangan khusus untuk nak berjemaah misalnya, ataupun untuk nak tadarus Quran, kena ada dah dalam rumah kita tu. Maknanya bulan Ramadan ada ruang baca Quran. Kemudian ajar anak tulis khat niat puasa, tampalkan di peti ais. Ni sehari 2 sebelum Ramadan. Kemudian bilik tidur pun kita anak-anak tu tuliskan kata-kata semangat tentang Ramadan. Letakkan target jadual aktiviti harian sepanjang Ramadan. Bagi seronok lah, fun. Ada bagi star rating. Mana kalau hari ni dia puasa penuh, wah dapat 1 bintang. Berapa dapat ganjaran kita akan bagi dia. Kita hari ni berbuka makan spaghetti ke apa, benda macam tu lah. Benda yang menjadikan dia orang rasa seronok. Saya takut anak-anak okey je, bapak tu yang lebih nak ke bintang tu kan. Hari-hari nak makan macam-macam macam-macam. Kemudian pasal yang ketiga, pasal persiapan fizikal, iaitu ibu-ibu dah boleh susun menu dengan gizi yang seimbang lah. Untuk anak-anak nak berpuasa, kita dah boleh latih dah pola makan. Sehari sebelum Ramadan tu, hari nak menengok anak bulan tu, kita ubah dah makan daripada 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari saja. Mana hari tu kita breakfast satu, dengan kita dinner satu, lunch skip. Nak tengok anak-anak mungkin terperanjat, tapi kita nak beritahu ini latihan. Nanti kita Ramadan kita makan 2 kali saja, sahur dengan iftar, dengan berbuka. Okeylah, dia boleh terima. Malam Ramadan kita standby lah untuk nak tarawih, untuk nak sahur. Cuma perempuan kena kunci jam. Saya tengok ramai ibu kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Susah juga tuan-tuan. Bukan siang ke anak, siang ke bapaknya tu. Bapak dia tak sahur, terus tak puasa je. Tak larat tu, macam mana aku tak sahur. Dia terus tak puasa je. Untuk anak-anak, siapkan menu kegemaran dia. Spaghetti, carbonara, macaroni and cheese, nasi ayam, pizza, pancake, makanan Korea, gibap, apa bubu belaka lah.
Buatlah apa yang patut. Yang penting kita Ramadan ni mesti sambut dengan baik lah. Baik, kita sambung lagi pesanan Syekh tu tadi. Ni ceramah ni pukul berapa berhenti? Pukul 9 ke berhenti lah Malangan bola taklah sedap kat Chelsea je kan pukul 11. Tak apalah. Pelonan bodoh-bodoh ya pula ni. Sikit lagi tuan-tuan lapar Apa lagi dia pesan nak dapat keluarga barakah? Kata dia selain daripada rumah ente mesti menjadi macam masjid surau. Ente mesti jadikan dalam rumah tangga tu suami mesti soleh. Soleh, mesti jadi orang baik, mesti taat beribadah. Sebab orang yang soleh, dia akan sentiasa dipermudahkan urusan dia. Surah Talaq ayat kedua sampai ketiga kan Allah berjanji, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, aku akan bagikan jalan keluar kepada setiap masalah dia. Sentiasa ada solusi. Dan aku akan beri rezeki kepada dia daripada sumber yang dia tak sangka, unsangkable. Mana seorang bapa, seorang suami, dia mesti jadi baik. Yalah, kita masa muda tak adalah malaikat sangat, tapi dah jadi bapa orang, suami orang ni kena jadi baik lah. Tak boleh lah nak hidup rock zaman dulu, tak boleh lah, kena jadi orang baik. Sebab bila kita jadi baik, Allah Ta'ala akan mudahkan kehidupan kita. Baik ni bukan sekadar ibadat, tetapi baik juga kepada anak-anak, baik kepada isteri. Sebab itulah bersikap baik dalam menghadapi keluarga ni juga adalah indikator keluarga yang barakah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan isterimu dengan cara sepatutnya. Kalau kamu tak suka dengan perangai isteri, bersabarlah dengan dia, kerana mungkin kamu tak suka sesuatu, tapi Allah jadikan pada itu ada kebaikan yang banyak. Surah An-Nisa ayat 19. Sebab itu seorang suami, seorang bapa, dia kena baik dari segi jadi hamba Allah yang baik, dan dia mesti baik melakukan hubungan baik dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri. Maka wahai suami sekalian, dengan isteri jangan berkasih tapi hati tak bersih. Jangan setia tapi hati tak seia. Jangan sejalan tapi tak berpedoman. Jangan sesampan tapi berlain haluan. Jangan sepakat tapi berlain niat. Jangan sepiring tapi berlain-lain runding. Jangan sepinggan tapi berlain makan. Jangan seperiuk tapi berlain duduk. Jangan sebelanga tapi masa muka. Jangan serumah tapi tohmah menohmah. Jangan sekelambu tapi siang malam cemburu. Sebab kita dengan isteri kita ni macam sepasang sepatu. Bentuknya memang tak sama tapi tetap serasi. Mana ada selipar sama kiri kanan, bentuknya lain tapi serasi. Sebab itu kita dengan pasangan ni macam kita tengok cermin. Kita tengok cermin, angkat tangan kiri, pada cermin keluar tangan kanan. Jangan marah tuan-tuan. Memang terbalik dengan kita, tapi itulah kita. Mana isteri ni memanglah ada pelik perangainya, tapi tuan-tuan anggap je lah selipar. Macam tu contohnya. Ketika berjalan pun, selipar mana pernah sederap, tapi tujuan tetap sama. Kalau ke depan, mana ada selipar satu nak ke depan, satu nak ke belakang. Mesti seiring sejalan. Dan tak pernah berganti posisi. Tak tahu lah tuan-tuan tukar kanan pergi ke kiri. Tak, kita akan ikut. Dan selipar ni pula, kalau satu hilang, yang satu lagi tak ada erti. Selipar hilang sebelah, tak ada makna hidup. Biar hilang dua-dua. Hilang sebelah, tak guna tuan-tuan. Takkan balik main tangkap kaki sebelah letih. Itulah kita dengan pasangan sepatu, sejalan sampai tua. Isteri ni tuan-tuan, ni bukanlah nak model orang perempuan, tidak. Isteri ni, kita jangan buat macam main badminton. Sebelum main tu lurut-lurut bulu tangkis. Dah start main, semeh sekuat-kuat hati. Backhand pula tu. Isteri ni juga bukan macam bola sepak. Belum dapat, dia kejar-kejar. Dapat kat kita, dia tendang sekuat-kuat hati. Tonjol pula tu. Jadi kalau isteri ni seperti bermain rugby. Belum dapat, dia kejar-kejar. Dah dapat, dipeluk sekuat-kuat hati. Peluk pula tu tak bagi orang rampas. Ditindih 20 orang pun, tindih lah korang. Lepas tidak sekali-kali.
Sebab isteri kita ni umpama jari, lukanya hilang sendiri, hilangnya tidak berganti. Jari. Tak percaya tanya orang yang kehilangan isteri. Lama tuan-tuan, kita termenung tu lama. Lama juga, bukanlah hari ni meninggal, minggu depan kahwin dah. Lama juga termenung. Nyanyi lagu SM Salim juga lah, duduk di rumah. Sungguh jauh engkau pergi, menangis gitu. Sedih. Nabi 3 tahun amul khuzunun, kematian isteri tercinta. Isteri kan kita, yalah daripada zaman kita pakai motor RZ, dia kenal kita sampai kita pakai Mercedes. Maknanya daripada kita susah, dia kenal kita. Baik tu kepada suami sekalian, sekali lagi kita simpulkan, jadilah orang baik. Berkatlah keluarga kita. Lagi bagus, jadi imam di rumah. Wah, ni marvelous. Bagus. Saya kalau orang lelaki boleh jadi imam di rumah ni, kita respect lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dah training pun jadi imam masa PKP gitu kan. Lama ni semua mantan imam semua ni. Tak ada tauliah ya. Saya dengar cerita siap jadi khatib semayang raya. Siap pegang batang joran pun ada. Oh hebat betul. Hebat, marvelous. Jadi dia semua mantan-mantan imam ni. Jadi teruskan momentum jadi imam di rumah. Sebab seorang suami atau bapa yang mampu jadi imam di rumah, dia akan dapat penghormatan daripada anak isteri. Walaupun isteri itu, ada orang dia mengadu kes, isteri dia doktor kat Hospital Putrajaya, suami dia driver ambulan HKL. Tak sekupu langsung. Suami, bukan kita merendahkan, tidak nak cerita sekupu. Suami dia ambulan, driver ambulan, isterinya doktor, grade 54, 55 macam tu lah, di Putrajaya. Jadi suami pun mengadu. Bila mula kahwin okey lah, tapi lama-lama dia rasa isteri dia tak respect dia. Mentang-mentang dia gaji kecil, jadi apa-apa kadang nak buat keputusan, dia akan pangkah keputusan. Sebab dia dominan lah, orang pangkat besar. Jadi macam mana saya nak dapat penghormatan? Soalan kita mudah. Awak di rumah sembahyang, siapa jadi imam? Kami tak ada pun sembahyang berjemaah. Itu masalah. Awak kena sembahyang berjemaah. Kalau hari yang tak pergi masjid, sembahyang berjemaah, jadi imam. Jangan suruh isteri pula jadi imam. Dia kan grade 55, biarlah dia jadi imam. Mana boleh. Bukan kira grade JPA. Awak suami mesti duduk di depan. Duduk depan jadi imam. Jadi bila suami tu jadi imam, isteri jadi respect. Kalau kita bergaduh pun suami isteri tuan-tuan, tapi sembahyang jemaah tak tinggal, tak lama bergaduh. Contohlah kita bergaduh pom daripada asar bergaduh. Maghrib sembahyang berjemaah. Habis sembahyang baca doa, salam. Salam laga pipi kiri kanan. Kalau isteri tu lepas buka telekong tu sambung lagi bergaduh, memang keturunan Ali Gusti lah jawabnya. Jawapannya dah dah, dia gencatan senjata lah. Itu sembahyang ni dia pemutus pergaduhan. Itu maksudnya. Dia menjadikan bergaduh tu tak lama. Itu yang kita dengar pasangan tak bercakap dah sebulan, 2 bulan, confirm tak sembahyang berjemaah. Kalau dia sembahyang, dia at least dia akan ada tegur menegur. Maka mari kita jadi ketua di rumah. Kalau subuh utuh, pagi tumbuh, hati teduh, peribadi tak angkuh, keluarga tak keruh, damai akan berlabuh. Kalau zuhur teratur, diri jadi jujur, hati takkan kufur, rasa selalu syukur, amal takkan uzur, keluarga makin akur, peribadi makin makmur. Kalau asar kita kelar, jiwa makin sabar, raga jadi tegar, senyum makin lebar, rezeki jadi lancar. Kalau maghrib kita tertib, wirid jadi karib, jauh dari aib, syafaat tidak akan ghaib. Kalau isyak pula terjaga, malam bercahaya, gelap tak terasa, insya-Allah hidup damai sejahtera. Ingat orang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu mesti memimpin wanita, jangan dipimpin. Sebab wanita itu asal usulnya daripada etimologi Jawa. Wanita tu daripada Jawa. Daripada perkataan wani ditoto. Wanita tu wani ditoto. Wani ditoto maknanya bisa diatur, Pak. Wanita itu mesti bisa diatur, bukan dia yang mengatur. Kita yang mengatur, tapi runding lah, bukanlah diktator sangat. Dia boleh diatur, bisa diatur, Pak. Begitu. Barulah jadi wanita, wani ditoto. Tapi kalau suami tak boleh mengatur, lemahlah keluarga tu, hilang barakah. Maka inilah sedikit sebanyak sembang-sembang kita malam ni.
tentang bagaimana nak mewujudkan keluarga yang barakah. Walaupun saya kira banyak yang nak diterangkan, tapi masa kita pun agak lewat, perut pun dah lapar musim-musim hujan ni. Jadi saya kira sekadar itulah sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Tahniah kepada pihak surau yang telah berjaya mencecah ulang tahun Jubli Emas ke-50. Tahniahlah diucapkan, dapat kekal sampai sekarang. Dan kita memanjangkan doa kepada Ilahi, moga surau ni terus kekal menjadi surau yang dapat memberi baktinya kepada anak-anak Qaryah di sekeliling, mudah-mudahan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga keluarga kita benar-benar diberikan keberkatan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya man biyadihil khair wal barakah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anzilis sakinah fi qulubina wal mawaddata fi buyutina wal barakah fi a'marina wa arzaqina wa aslih lana azwajina wa alif baina qulubina wasrif 'anna syaitana wa naza'atih waj'al buyutana amiratan bi dzikrik mudhi'atan bi nuri kitabik mahfuzatan bi ri'ayatik wa barik lana fi azwajina wa dzurriyyatina waj'alhum qurrata a'yunin lana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, turunkanlah ketenangan dan keberkatan ke dalam rumah-rumah kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang saling menenangkan, saling memaafkan, saling membimbing menuju redha-Mu. Ya Allah, perbaikilah hubungan kami suami dan isteri. Lembutkanlah lidah kami dari menyakiti. Lampangkanlah dada kami ketika diuji. Jadikanlah rumah kami hidup dengan zikir dan doa. Jangan Kau jadikan rumah kami lalai dari mengingati-Mu. Ya Allah, kurniakan kami zuriat yang saleh dan salihah, penyejuk mata di dunia dan pemberat timbangan amal kami di akhirat. Kalau rezeki kami sedikit, Engkau cukupkanlah dengan barakah. Dan kalau hidup kami diuji, Engkau kuatkanlah kami dengan iman. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.